Dia ada poket. Ada poket! Hari ni kita nak unboxing pack special kolaborasi Under 18 dan filem Klepet. Okay, dalam kotak ni ada beberapa benda. Ada 4 perkara. Jadi kita akan tengok ke semua hal-hal di dalam pack ni. Macam mana buka dia ni? Oh, macam tu. Ada stiker! Watak utama filem Klepet, camper van yang diorang naik tu, karakter Under 18 Elite. Lepas tu kita ada dia punya macam keychain lah. Boleh sangkut benda kat sini dan dekat sini. Under 18 X Klepet. Lanyard keychain. Oh, okay. Dia tulis situ nama benda ni lanyard keychain. Kenapa lanyard keychain? Aku tak tahu. Lepas tu dia ada hoodie. Hoodie ni ada 2 saiz, XL dengan triple XL. Kita try sarung ya. 1, 2. Inilah dia hoodie Under 18 collab dengan filem Klepet. Belakang kosong, depan ada gambar. Gambar ni gambar yang sama dekat cover komik dia juga. Under 18 X Klepet. Ada arrow. Cerita. Boleh buka hoodie dia. Komik dia pula. Dalam ni ada sedikit cerita Klepet bergabung dengan karakter Under 18. Ni Jani, Pali, Wadi. Jani ialah Nadine Nasa, Pali Edi Ashraf, Wadi ialah Mirki. Itu diorang dalam versi Zin. Selain ada story, ada juga behind the scene filem Klepet. Ada interview 3 pelakon utama. Lepas tu kita ada juga interview bersama Zin. Okay, korang boleh baca interview penuh dia. Interview bersama para pelakon filem Klepet, pengarah, penerbit. Itu semua interview eksklusif yang ada dekat dalam ni. Harga asal dia adalah RM120, tapi dekat Pesta Buku nanti kita akan jual dengan harga promosi RM99 sahaja. Jangan lupa pergi Pesta Buku nanti, beli set eksklusif Under 18 X Klepet. Dia ada poket. Ada poket! Ada poket. Baru discover ada poket.